Saya tunjuk statistik lokasi. Saya pergi dekat e-nafkah. Okay, tuan-puan pergi dekat hamburger ni, ada statistik. Ada satu menu statistik lokasi pendengaran kes. Okay, tuan-puan pergi kat sini dan boleh jana lah. Contoh saya ambil tahunan 2026 sahaja. Sebab ni kita baru tambah, jadi data ada dekat 2026 sahajalah. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Ni contoh, kalau ada daerah lain lagi dia akan keluar banyak lah. Dan satu ni merujuk kepada satu tarikh runding cara, bukan satu kes sahaja. Contohnya ada satu runding cara berlaku dalam talian untuk daerah Ampang dengan bilik runding cara BSK 1 Ampang. Dan ada dua runding cara berlaku di kamar. Jadi tuan-puan boleh juga nak export PDF dan juga Excel lah. Dia akan keluar macam ni lah, sama juga. Jadi untuk 1.2 hingga 1.4, okey ke? Saja.